Wahai Allah, berikan, kurniakanlah redha-Mu kepada aku, seperti mana Kau kurniakan redha-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang Kau sayang dan Kau pilih. Itu permohonan kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhaka wal jannah. Duduk dalam raudhah kah, duduk depan multazam kah, waktu hujan turun kah, waktu dalam sujud kah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allah redha, seluruh alam berada di bawah telapak kaki Dia. Allah redha. Ujian, semua orang ada ujian. Semua orang ada ujian. Saya yang bercakap ada ujian. Rasulullah ada ujian. Terduduk Nabi, kadang-kala diuji oleh Allah. Terduduk Rasulullah balik daripada Taif dalam perjalanan. Lalu Nabi bermunajat dengan Allah, angkat tangan munajat. Duduk Nabi tidak membuatkan dia jadi gila, dan duduk Rasulullah tidak membuatkan Nabi berhenti daripada menjadi Rasul. Ni beza dengan kita. Kita terduduk, kita tak jawatan. Terduduk kita merajuk, tak mau jadi zikir lah. Sebab tak panggil saya kenduri tu. Tak payah tunggu orang lah, tak payah tunggu manusia. Tunggu pujian Allah, tunggu balasan dari Allah. Maka dia akan terus bekerja. Dia akan terus berkhidmat, dia akan terus buat kebaikan, dia akan terus beribadah sekalipun seluruh alam mengancam dan menghina dia. Kerana kepentingannya Allah. Rasul-rasul ajak kita begitu dalam kisah mereka ni.